Seorang pengawal keselamatan yang didakwa di Mahkamah Magistrate Al-Ustar Kedah atas pertuduhan membunuh ibu kandungnya minggu lalu diperintah menjalani penilaian psikiatri selama sebulan. Tertuduh Abdul Rahman Harun, 43 tahun, hanya mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan terhadapnya. Dalam insiden pagi Ahad lalu, dia dipercayai mengamuk sebelum membunuh ibunya sendiri sebelum mayat mangsa ditemui dengan kesan terbakar. Dia dikatakan bertindak demikian selepas mangsa dikatakan menutup Swiss Television dan memintanya makan ubat penenang sewaktu sahur hari pertama berpuasa. Tertuduh yang mempunyai sejarah sakit mental didakwa membunuh ibunya Isah Saleh, 70 tahun. Perbuatan didakwa dilakukan di rumah mereka di Kampung Bok-Bok, Derga 2 Mac lalu. Pertuduhan kes mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Tertuduh adalah pemegang kad orang kurang upaya OKU Mental, akan dihantar ke Hospital Ulu Kinta Perak untuk pemeriksaan pada 11 Mac ini. Sebutan semula kes 10 April depan.